Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah pelajar-pelajar, hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti bab 1 rangsangan dan gerak balas, topik 1.1 sistem saraf manusia. Okey, sebelum kita menjalankan aktiviti kita pada hari ini, marilah kita ulang kaji sedikit pembelajaran tentang tindakan luar kawal dan tindakan terkawal. Okey, baik pelajar-pelajar, cuba tengok gambar rajah di depan. Antara aktiviti berikut, yang manakah tindakan terkawal? A. Tangan terkena periuk panas. B. Kedip-kedip mata apabila terkena serangga. C. Menulis karangan. Dan D. adalah berjalan. Cuba pelajar-pelajar kaitkan dengan pembelajaran sebelum ini tentang definisi tindakan terkawal. Dah dapat jawapannya? Okey, baik. So, jawapannya adalah aktiviti C dan aktiviti D, iaitu menulis karangan dan berjalan. Okey, apa itu tindakan terkawal? Seperti yang kita belajar sebelum ini, tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan terkawal ini dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal yang lain seperti berlari, bercakap dan bersenam. Baiklah, marilah kita teruskan aktiviti kita. Aktiviti 1.1 mengukur kepantasan gerak balas murid menangkap pembaris yang jatuh bebas, iaitu dalam tindakan terkawal. Okey, untuk aktiviti ini kita perlu menjalankan secara berpasangan. Okey, yang pertama, minta pasangan anda memegang hujung pembaris tengah meter seperti dalam rajah. Okey, seterusnya letakkan tangan anda di hujung pembaris pada tanda sifar, tetapi tidak menyentuhnya seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pastikan tangan kita dalam keadaan yang tetap di atas meja. Okey. Pasangan anda akan lepaskan pembaris secara tiba-tiba dan anda cuba menangkap pembaris tersebut secara secepat yang mungkin dan rekodkan jarak X yang dilalui oleh pembaris. Dan jarak ini merupakan ukuran masa tindak balas anda. Ulang langkah ini sebanyak 4 kali, kemudian hitungkan purata jarak, iaitu dengan menghitungkan dan menjumlahkan ukuran masa tindak balas anda dan bahagikan dengan 4 dan kita labelkan sebagai X purata. Dan kesimpulannya, tindakan terkawal sangat penting kerana membolehkan kita melakukan aktiviti harian dengan cekap dan lancar, serta membolehkan badan kita bertindak balas terhadap rangsangan sewajarnya. Tanpa tindakan terkawal, kita tidak boleh melakukan tugas-tugas yang mudah. Baiklah, untuk mengukuhkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita jawab beberapa soalan yang mudah mengenai tajuk tindakan terkawal. Soalan pertama, dalam aktiviti ini, nyatakan sama ada gerak balas ini merupakan tindakan terkawal ataupun luar kawal. Terangkan. Dapat jawapannya? Okey, aktiviti ini adalah tindakan terkawal kerana tindakan ini disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang dan dikawal oleh otak. Yang kedua, bagi satu contoh lain yang sama seperti tindakan di atas. Banyak yang kita belajar hari ini dan salah satu contohnya adalah seperti menendang bola. Dan yang terakhir, nyatakan satu sebab mengapa tindakan terkawal penting dalam kehidupan seharian. Dapat pelajar-pelajar? Okey. Seperti yang kita sedia maklum, tindakan terkawal penting kerana ia membolehkan kita melakukan aktiviti harian seperti berjalan, menulis, bercakap dengan cekap dan mengikut kehendak kita tersendiri. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.